Hai, have a nice day. So hari ni saya nak kongsi dengan anda salah satu projek kitchen aluminium honeycomb door dekat salah satu rumah customer kita lah. So untuk tabletop kali ni menggunakan porcelain tabletop warna grey dan dia dilengkapi dengan backsplash sekali lah. Jadi untuk bahagian sebelah sini ada sinking area. So pintu honeycomb door ni gunakan warna dark grey, atas guna macam warna pastel macam tu lah. Okay, so untuk bahagian sini ada bahagian sinking, right? Ini bawah bahagian untuk aluminium punya kabinet lah, right? So ada fungsi soft closing. Untuk bahagian sini ada 3 layer drawer menggunakan daripada aluminium, right? Dan untuk sini second tier, dan ini pula adalah bahagian sudut dia lah. So pintu dengan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini ada satu lagi ruang untuk storage area. Pintu ada soft closing. Sini pula adalah bahagian untuk sauce drawer dia lah. Okay, sauce drawer area sini. Dan dekat bahagian sini menggunakan gas, menggunakan induction hood lah. Okay, so bawah ni kita buat drawer. Okay, 2 big drawer lah untuk letak pot and pan kuali semua. Ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian hujung corner ni, kalau saya buka, kita gunakan pintu 155 darjah. So biasa kalau buat macam ni, okay, ruang untuk storage akan lebih luas dan anda boleh akses bahagian sana sangat mudah. Dan untuk tutup pintu seperti ni, kita tutup bahagian sini dulu, dan tutup bahagian sini pula. Okay, untuk bahagian sini pula ada pintu untuk storage lagi. Alright, dan untuk bahagian sini ada satu tall kabinet untuk letak gadget lah. Ni gadget untuk dia punya rice cooker. Okay, ni pula adalah untuk dia punya saya tak tahu nama dia apa, tapi ni gadget yang always mak-mak guna, anda guna. Okay, mungkin, right? Lepas tu dekat atas ada satu lagi tier untuk letak gadget jugalah. Okay, so karkas ni kita buat warna hitam aluminium. Bawah ni ada satu lagi storage dekat bahagian bawah lah, right? Dan untuk bahagian atas ni pula ada satu lagi storage simpanan sampai atas. So pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian bawah dilengkapi dengan LED light sampai sebelah sana. Cumanya kalau daripada pandangan depan kita tak nampak sangat sebab ada pintu yang kita dah drop dalam 15mm macam ni lah. Okay, dan untuk bahagian sini ada satu lagi storage untuk ruang simpanan. 1, 2, 3. Dan untuk bahagian sini kita buat sama juga 155 darjah. So buka sebelah sini dulu. Okey, kemudian buka sebelah sini pula. Jadi biasa kalau corner macam ni, anda nak access bahagian corner ni sangat senang lah. So tutup bahagian ni dulu dan tutup bahagian sini pula. Alright, untuk bahagian sini seperti biasa ada satu lagi storage area. 1, 2, 3. Alright, aluminium. Dan bahagian sini kita buat pintu, ada ventilation dekat bahagian atas kukuh ni. Tekan je pintu ni. Okey, dia akan terbuka. Ni bahagian storage sebelah kanan, dan pula ini pula bahagian storage sebelah kiri. So nak tutup pintu ni, tekan ni dulu. Right, dan anda boleh tutup pintu seperti biasa. Ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini kita buat satu lift up door lah, right, untuk letak segala cawan-cawan semua yang always nak guna, dan tutup seperti biasa pintu ni. Dan untuk bahagian atas ni pula dia handleless, so anda kena tekan baru dia terbuka. Okay, dan baru anda boleh letak barang dekat bahagian atas ni macam mana lah, right, menggunakan aluminium. Ada fungsi soft closing. Biasa kita tekan ni dulu, right, dan tutup pintu seperti biasa. Yang kedua, untuk bahagian sini pun sama juga, ada lagi bahagian storage. 1, 2, 3. Ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini pun adalah bahagian dish rack dia. So kalau saya buka, anda akan nampak ruang untuk letak pinggan, sini tempat letak cawan, dan ada tray air dekat sini lah. So menggunakan lift up sistem ke atas. Dan untuk bahagian atas pun sama juga, dia handleless, so kena tekan dulu baru pintu terkeluar, baru buka pintu ni. Dan ada ruang simpanan dekat bahagian atas tu. Okey, inilah dia rupa kabinet aluminium menggunakan honeycomb door series. So pintu dengan fungsi soft closing, boleh tutup pintu seperti biasa. Okey, ada soft closing, so sampai clip dia anda tekan. Right, so ini adalah kabinet aluminium honeycomb door yang sangat cantik. Dan kalau anda kategori yang suka design model macam ni, anda boleh contact saya untuk dapatkan quotation dan juga consultation daripada saya lah, dan juga any wakil-wakil melalui kitchen yang berdekatan. Alright, itu saja daripada saya. Have a great day. Bye.